Nama sekarang ni kita panggil dia Masjid Paloh, tapi masa dahulu masjid ini dikenali sebagai Masjid Kampung Paloh sebab lokasi dia terletak di Kampung Paloh, dan sekarang ni alamat kita di Jalan Datuk bersebelahan dengan Sungai Kintah. Pembinaan masjid ni dimulakan pada tahun 1912 semasa pemerintahan Duli Yang Maha Mulia, masa itulah zaman Sultan Idris Mushidil Al-Azam, Sultan Perak yang ke-28. Dia dibinakan oleh keluarga daripada kawasan ini lah. Tuanya dulu ialah orang kaya-kaya, Datuk Seri Adikeraja Wan Muhammad Saleh nama dia kan. Isteri beliau, nama isteri beliau Tok Puan Hajah Saripah Rodiah. Kan dia orang berdua lah yang mengetuai, dibantu oleh Cik Mahmud bin Muhammad Taib, orang kaya-kaya paling berkinta masa tu. Dia duduk di sini kan, dan seorang hartawan bernama Haji Muhammad Kasim bin Banjar Jagra. So dia orang ni, yang 4 orang ni adalah pengasas lah yang menganjurkan masjid ni pada peringkat permulaan. Antara elemen menarik tentang masjid ni kan adalah 2 perkara. Kalau di Dewan Sembayang ni, dia punya mimbar tu dibuat daripada ukiran kayu pada zaman dahulu kan oleh pakar bernama Muhammad Amin nama dia. Dan ini adalah antara mimbar yang paling cantik lah pada pendapat saya kan di antara masjid di Perak. Tarikan yang kedua ialah masjid ni dekat belah belakang kita dibina sebelum perang kan, sebuah lagi bangunan kayu kita panggil madrasah untuk pengajian agama. Dan peranan Masjid Paloh dulu kan ada 2 tau yang saya nampak lah. Satu masjid dengan madrasah kan, dan keduanya peranan dia ialah sebagai digunakan untuk tanah perburuan masyarakat keliling. So 2 peranan yang dimainkan. Tetapi kalau dilihat kan berbanding antara dulu dengan sekarang, ada beberapa perubahan kan. Sebabnya kampung di sekeliling ni dulu ada, tapi sekarang ni dah tak ada, dah jadi pekat kawasan ni kan. Oleh kerana itu kita punya jemaah pun makin lama makin kurang. Masjid dengan madrasah tu kita open kepada semua, tapi tanah perburuan tu oleh kerana masjid ni masjid private yang dibina sendiri kan tanpa bantuan kerajaan kan. Jadi orang yang ditanam di tanah perburuan tu adalah waris-waris yang terlibat dalam pembinaan masjid ni dahulu. Jadi dia khas untuk waris-waris saja di sebelah tu kan. Di antara orang yang ditanam di situ kan, yang paling tua ialah makam, pada pendapat saya lah, makam Tok Paloh lah. Sebab Tok Paloh tu tak silap dia meninggal dalam 1790 kan, dan dia yang buka kawasan ni kan. Dia dengan Tok Janggut punya makam yang paling tua. Beberapa tahun yang lalu kan, bangunan masjid ni telah diubah suai kan supaya dia lebih selesa untuk jemaah. Dan walau bangunan pun sebagai ahli jawatankuasa masjid ni prihatin tentang keperluan untuk memastikan struktur masjid ni tidak diubah lah kan. Dan kita sentiasa monitor lah perkara ni kan, supaya tak ada lagi perubahan kan. Kerana kalau ada perubahan, dia melanggar Akta Warisan Negara. Jadi kalau ditanya soalan tu, bermakna pada saya teringat kenangan masa lalu lah. So orang putih kata nostalgia. So masih ada lah. Dan itu antara sebabnya saya masih berkhidmat di sini lah. Keduanya, pada pendapat saya lah, dari segi kepada masyarakat di Ipoh kan, masjid ni memang masjid yang masyhur atau orang tahu. Sebabnya dia dibina masa dulu lah, antara masjid yang tertua kan. Dan mempunyai, oleh kerana arkitektur dia unik kan, mempunyai sejarah dan warisan yang tinggi pada masyarakat di Ipoh lah, pada pendapat saya lah. Dan sentiasa disanjung lah oleh masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu di Ipoh kan, dikenang-kenang kan, terutamanya masa zaman dahulu lah.